Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam program Telaah Buku bersama Perpustakaan Tun Abdul Razak Alam Bina Shah Alam. Okey, program ini adalah sebuah platform perkongsian ilmu yang membawakan ulasan buku-buku menarik dan juga mendapat manfaat kepada semua. Pada kali ini, kita akan berkongsi sebuah buku motivasi yang sangat sesuai dalam kehidupan hari ini, khususnya kepada mereka yang mempunyai personality introvert. Buku ini mengajak kita melihat personality introvert dari perspektif yang lebih positif dan tajuknya adalah Introvert Juga Mampu Berjaya. Tanpa melengahkan masa, bersama saya pada hari ini adalah Cik Aisyah Nafisa binti Rizal Azman yang akan berkongsi ulasan, pandangan dan pengancaran daripada buku ini. Okey, selamat datang Cik Aisyah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Okey, terima kasih Puan Nazir. Okey, sebagai pembuka bicara, bolehkah Cik Aisyah memperkenalkan diri secara ringkas? Okey, nama saya Aisyah Nafisa binti Rizal Azman dan saya daripada kos Estate Management. Okey, buku yang saya pilih adalah yang bertajuk Introvert Juga Mampu Berjaya. Penulis ni ialah Zain Mukhlis yang merupakan berasal dari Indonesia. Beliau ialah penulis muda, usahawan dan kontributor media yang aktif menghasilkan karya-karya bertemakan motivasi, pembangunan diri serta nilai-nilai Islam. Okey, minat beliau dalam bidang penulisan ini mula berkembang sejak tahun 2018 apabila beliau mula menghantar hasil penulisannya ke majlis cetak sebelum berjaya menembusi dunia penerbitan buku secara profesional. Antara karya beliau yang mendapat perhatian ialah Introvert Juga Bisa Sukses yang diterbitkan di Indonesia oleh Alex Media Kompetindo pada tahun 2021. Buku ini kemudiannya diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia dengan berjudul Introvert Juga Mampu Berjaya oleh PTS Publishing House pada tahun 2023. Melalui penulisan ini, Zain Mukhlis mengetengahkan mesej bahawa individu berpersonaliti introvert juga mempunyai potensi diri untuk mencapai kejayaan dan memanfaatkan kekuatan dan keunikan diri mereka tanpa perlu mengubah personaliti kepada extrovert. Okey, Aisyah memilih buku ini untuk dikongsi pada hari ini. Betul. Boleh tak Aisyah ceritakan secara ringkas apakah kandungan utama buku ini dan kenapa Aisyah memilih buku ini? Okey, setelah saya membaca buku ini, saya memilih buku ini kerana ia membincangkan persepsi terhadap orang introvert dan memberi motivasi kepada semua orang bahawa orang introvert ini juga mampu berjaya. Tetapi saya nak tahu, korang semua tahu tak maksud introvert dan extrovert tu? Okey, saya akan menceritakan tentang introvert dulu lah. Introvert ni adalah ciri-ciri orang yang jenis yang tak mudah bergaul, susah nak bergaul dengan orang lain. Dia orang ni lebih kepada duduk dengan menyendiri. Berbeza pada orang yang extrovert. Extrovert ni orang yang jenis mudah bergaul, aktif dengan semua benda. Okey. Daripada buku ni, apakah mesej atau idea utama yang cuba disampaikan oleh penulis kepada pembaca? Okey, setelah saya baca buku ini, mesej utama yang dituliskan oleh penulis adalah sifat introvert bukanlah kelemahan atau penghalang untuk kita berjaya. Tetapi penulis ingin menunjukkan bahawa individu introvert ini juga mempunyai kelebihan tersendiri seperti fokus, kreativiti dan kebolehan berfikir secara mendalam. Kejayaan bergantung kepada usaha, keyakinan diri dan cara seseorang memanfaatkan potensi yang ada dalam diri, bukan semata-mata berdasarkan personaliti seseorang. Okey, selepas Aisyah baca buku ni, apakah perkara yang paling menarik Aisyah pelajari? Okey, setelah saya membaca buku ini, perkara yang paling menarik yang saya pelajari ialah orang introvert ni bukan bermaksud seorang itu lemah, tidak yakin atau tidak boleh berjaya. Buku ini menunjukkan bahawa individu introvert mempunyai kelebihan tersendiri seperti mampu berfikir secara mendalam, fokus dan lebih teliti dalam melakukan sesuatu perkara. Okey, pada pandangan Aisyah, adakah masyarakat mempunyai salah tanggapan terhadap golongan introvert ni? Ya, masih ramai lagi yang telah menyalah anggap terhadap orang introvert ni. Ada yang menganggap introvert ni sebagai seorang yang pemalu, tidak pandai berkomunikasi atau kurang berkebolehan. Tapi sebenarnya orang introvert ni hanya mempunyai cara yang berbeza dalam berinteraksi dan memproses sesuatu perkara. Okey. Boleh tak Aisyah kongsikan siapakah pembaca yang sesuai untuk buku-buku ni? Okey. Buku ini sesuai dibaca untuk semua golongan, terutamanya individu yang mempunyai personaliti introvert, pelajar, golongan muda dan siapa sahaja yang ingin memahami diri sendiri serta meningkatkan keyakinan diri. Okey, Aisyah seorang pelajar kan? Okey, sebagai seorang pelajar, bagaimana buku ini dapat membantu?
Okey, sebagai soalan pelajar, buku ini membantu saya memahami bahawa setiap individu mempunyai kekuatan yang tersendiri. Saya belajar untuk lebih mengenali potensi diri, menggunakan kelebihan yang ada dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Sebab setiap orang tu dia punya personality, kelebihan dia lain-lain. Betul tak? Betul. Okey, pada pandangan Aisyah, selepas membaca buku ni, adakah persepsi Aisyah kepada golongan introvert ni berubah? Ya, pandangan saya pada orang introvert berubahlah, sebab sebelum ni introvert ni mungkin sering dikaitkan dengan sifat yang pendiam atau kurang bersosial, tapi selepas membaca buku ini saya lebih memahami bahawa introvert mempunyai kekuatan dan cara mereka yang tersendiri untuk mereka berjaya. Okey, bila Aisyah kongsikan benda ni, buku ni memang menarik. Okey, adakah Aisyah akan cadangkan buku ni kepada kawan-kawan dan kenapa Aisyah nak mereka baca buku ni? Okey, saya mencadangkan buku ini kepada orang lain kerana buku ini memberikan perspektif positif tentang introvert. Ia boleh membantu pembaca untuk memahami bahawa setiap personaliti mempunyai kelebihan dan tidak menjadi penghalang untuk mencapai kejayaan. Okey, dalam buku ini juga telah menceritakan tentang para tokoh yang berjaya, yang introvert tapi berjaya. Salah seorangnya adalah Albert Einstein. Albert Einstein ni kan seorang tokoh ahli fizik. So, walaupun beliau sering digambarkan dengan sifat introvert ni, tapi beliau telah menghasilkan idea-idea yang besar dalam bidang sains. Sampai sekarang pun kita masih menggunakan teori-teori yang dia buat, betul tak? Yang dia ciptakan, betul tak Puan Azim? Okey, betul. Okey, daripada buku ni, apakah nilai murni yang dapat Aisyah pelajari? Okey, nilai murni yang terdapat dalam buku ini ialah keyakinan diri, mengenali potensi diri, tidak mudah berputus asa, menghargai keunikan diri dan sentiasa berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Okey, kalau Aisyah boleh kongsikan pengajaran yang paling penting dalam buku ni? Okey, pengajaran yang paling penting ialah kita perlu menerima diri sendiri dan percaya bahawa setiap orang yang mempunyai peluang untuk berjaya. Kejayaan bukanlah ditentukan oleh personaliti seseorang, tetapi melalui usaha, sikap positif mereka dan secara seseorang untuk mengembangkan kebolehan diri. Okey, dan akhir sekali, secara peribadi, apa penilaian keseluruhan buku ini kepada Aisyah? Okey, secara keseluruhannya setelah saya membaca buku Introvert Juga Mampu Jaya, saya memberikan penilaian sangat positif kerana ia memberikan motivasi dan membuka perspektif baru tentang individu introvert. Buku ini sesuai untuk mereka yang ingin memahami diri sendiri dan membina keyakinan dan mencapai kejayaan. Okey, baik. Daripada perbincangan kita hari ini, jelas bahawa personaliti introvert bukanlah satu kekurangan. Sebaliknya, setiap individu mempunyai kelebihan tersendiri yang boleh digilap untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan, pembelajaran dan kerjaya. Okey, semoga perkongsian ini memberi inspirasi kepada semua untuk menjadikan amalan membaca sebagai budaya dan membuka ruang kepada kita untuk mengenali potensi diri dengan lebih baik. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Aisyah atas perkongsian pada hari ini dan buku ni agak menarik ya. Kita boleh cari buku ni nanti. Okey, dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan kita jumpa lagi. Bye.